Seperti yang dijanjikan, setiap 25 hari bulan, Tun Wow akan mengkreditkan bayaran komisen kepada semua pengguna-pengguna SIM kad Tun Wow yang layak. Oleh kerana 25 hari bulan ni jatuh pada hari cuti, bayaran dijadualkan kepada 27 hari bulan. Jadi ini saya tunjukkan salah satu pengguna Tun Wow yang telah menerima bayaran komisen. Direct credit masuk dalam akaun Maybank, guys. Cuba korang semak akaun bank masing-masing. Tengok ada dapat tak? Kalau korang belum terima apa-apa bayaran, bermaksud korang masih lagi menggunakan SIM card yang lama yang hanya beri call dengan internet saja semata-mata. Jika korang jadi pengguna aktif SIM card Tun Wow, setiap bulan komisen akan dikreditkan ke dalam akaun bank korang secara automatik. Dan serius saya bagi tahu, ramai lagi yang masih belum tahu. Tun Wow dah beroperasi lebih 15 tahun dan telah membayar lebih 600 juta kepada semua pengguna-penggunanya di Malaysia. Dan saya bagi tahu belum ada satu pun telco tempatan yang membuat bayaran sebesar ini, guys. Peluang ni masih unik, masih ramai lagi yang belum tahu. Dengan SIM card ni kita bukan sahaja boleh dapat penjimatan, tapi kita juga boleh menjana income secara berterusan setiap bulan. Jom, saya nak invite korang semua ke sesi penerangan secara percuma. Penerangan ni online saja untuk fahamkan macam mana SIM card ini berfungsi. Daftar je ke sesi webinar untuk terus lock seat. Saya beritahu terhad kepada 200 orang saja dan saya rasa mungkin dalam 30 lebih saja seat yang tinggal sekarang. Daftar now sementara masih ada.